Okay guys, aku baru je dapatkan satu tripod hentak daripada TNW. Ini adalah TNW PP1 yang mana dia punya design memang agak awesome juga. So dalam kotak korang akan dapat satu tali lanyard. Kita boleh gantungkan dekat remote shutter dia. Ada satu kabel type A type C untuk charge remote shutter dia. Sebab remote shutter dia kalau bateri habis kita boleh charge je. Dan ada satu tripod hentak yang sangat cantik daripada TNW. Okay, dekat bawah dia ni ada satu trigger. Trigger ni akan men-triggerkan untuk kita buka dia punya kaki tau. So kalau nak buka kaki dia ada dua cara. Yang pertama, kita boleh pusingkan trigger ni dan dia akan buka kaki macam tu. Ataupun nak lagi mudah, kita boleh hentakkan dia. Sebab dia punya nama pun tripod hentak. So kita boleh hentakkan dia macam tu dan dia akan terus terbuka. Memang sangat mantap. Lepas dah buka, nak tutup balik pun sangat mudah tau. Korang cuma perlu angkat sahaja dan dia akan terus tertutup macam tu. So nak buka, letak, nak tutup, angkat sahaja. Dan dia punya batang dia ni, kalau kita buka boleh memanjang sehingga 1.8 meter. Sangat panjang. So nak selfie ke, nak wifi ke, boleh sahaja. Bila kita dah letakkan phone dekat dia punya grip holder ni, yang mana grip holder dia ada spring juga, kita buka macam tu boleh. Dekat atas ni ada satu cold shoe tau. So you all boleh beli yang tak ada lampu ataupun yang ada lampu. Kalau ada lampu, boleh mountkan lampu tu dekat cold shoe dia ni. Selain daripada lampu, boleh juga mountkan mikrofon ke, ataupun apa benda yang boleh mount menggunakan cold shoe dekat atas ni. Dan dia punya grip holder ni pun kita boleh adjust lah. Daripada macam ni jadi macam ni pun boleh, macam ni pun boleh juga. Dan dia juga boleh pusing-pusing macam ni. Pusing-pusing macam ni. Memang sangat mantap. Okay? Apa lagi yang best dekat dia punya remote shutter? Kita boleh connectkan dengan Bluetooth handphone kita. So belakang ni ada button on off. Kita boleh tekan saja button on dan kita boleh connectkan dengan Bluetooth handphone. Yang ni paling sesuai pakai handphone yang Android. Kalau untuk iPhone, okey, tapi dia biasa-biasa saja. Jadi kalau dah connectkan dengan handphone Android, apa yang special dia adalah kita boleh layan media sosial, contoh macam TikTok, gunakan remote shutter ni sahaja. Contohnya macam ni. Okey, kita boleh scroll gunakan remote shutter ni sahaja. Nampak? Dia scroll ke atas. Scroll, scroll, scroll. So, nak layan media sosial daripada jauh, pakai je remote shutter ni. Memang sangat mantap. Untuk remote shutter ni, kita boleh bawa sejauh 10 meter daripada device kita, ataupun kita boleh letak saja dekat kaki dia supaya dia tak hilang. Nak lagi safety, gantungkan saja tali lanyard dekat dia punya remote shutter ni, dekat lubang atas ni. So guys, tripod hentak daripada TNW PP1 memang sangat mantap. Letak je, dia terus terbuka macam ni. Nice, eh?